Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam yang mengimamkan solat zuhur kita pada petang ini, yang dikasihi lagi dihormati Tuan Haji Pengurusi serta barisan jawatan kuasanya, seterusnya para tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada petang ini, insya-Allah. Pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini, dan saya mengucapkan setinggi terima kasih kerana mengundang saya untuk saya duduk dekat sini. Tadi saya mendengar makluman daripada pengurusi. Dia kata marilah kita dengar ilmu-ilmu. Mana ada ilmu saya? Baca kitab orang ni. Kan ilmu para ulama, kita ni baca kitab orang je lah, insya-Allah. Dan suka juga saya memaklumkan kepada tuan-tuan, ujung-ujung puasa ni kita dah agak lain dia punya cita rasa dia. Mungkin kita dah ingat kepada hari raya dan sebagainya. Dan tentulah petang ni kita rasa ngantuk dan nak tertidur. Jadi saya rasa dan saya setuju kalau tuan-tuan nak tidur boleh tidur, tak ada masalah. Pasal petang kan, kalau tuan-tuan tidur masa tazkirah tak ada masalah. Yang masalahnya kalau saya tidur, itu masalah. Tuan-tuan tidur saya. Okey, jadi insya-Allah hari ni kita nak bincang sikit tentang la'allakum tattaqun, iaitu berhubung dengan takwa. Tuan-tuan, dalam Al-Quran terdapat lebih daripada 250 perkataan takwa. Ada ulama kita bawa ada 258 yang tepatnya. Kalimah takwa itu dalam pelbagai bentuk kalimah. Di mana kalimah takwa ini asalnya daripada waqaya. Waqayah ataupun yaqa atau waqa. Di mana bermaksud takwa ini melindungi atau menjaga diri kita daripada sesuatu yang boleh memudaratkan kita, khususnya daripada azab Allah SWT. Dalam bracket azab Allah Ta'ala, maknanya takwa ini merupakan satu perkara yang boleh melindungi kita ataupun menjaga kita daripada diazab oleh Allah Ta'ala. Maksudnya bahawa kalau kita bertakwa, ada jaminan kita tidak diazab oleh Allah SWT. Sebagai contoh, kita ini dah 10 terakhir Ramadan. Di mana Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita beriktikaf. Kenapa? Kerana Nabi kata bahawa satu hari kita beriktikaf di masjid, jika masjid lah, maka dia menjarakkan orang itu daripada neraka itu sejauh bumi dengan langit. Satu hari. Contohnya kalau kita pagi tadi subuh, kita niat tikaf, subuh besok baru balik. Itu kes satu hari. Maka menjarakkan diri dia daripada neraka sejauh bumi dengan langit. Manakah 10 hari kali 10 lah. Mana jauh lah kita punya kedudukan dengan neraka. Jadi itu di antara yang boleh menjarakkan kita daripada azab Allah Ta'ala. Dan ini salah satu daripadanya, iaitu takwa. Di mana para bahasa Arab dan mufassirin seperti Al-Ghaib Al-Asfahani, dia mengatakan bahawa takwa itu ialah menjadi penghalang antara kita dengan azab Allah Ta'ala. Penghalang, benteng. Kita selalu dengar baru-baru ni ataupun sebelum-sebelum ni, saya pun dengar juga tazkirah kat sini. Ustaz-ustaz kata puasa itu benteng ataupun perisai, junnah. Puasa itu junnah, perisai. Jadi kalau kita buatkan suatu perbandingan dalam peperangan,
Komisioner dulu. Sekarang nama Jack terbang macam dah. Tak tahu apa jadi. Dulu. Kena pakai perisai. Mengelakkan dia daripada kena panah, kena lembing, tombak sebagainya. Perisai tu kena kuat. Kalau tak kuat, dia hancur dan akan beri mudarat kepada pemegang perisai. Jadi waktu itu, dalam puasa ni ustaz-ustaz yang kita dengar cakap bahawa dia merupakan junah perisai daripada beberapa perkara. Yang pertama, perisai pada nafsu kita untuk buat perkara tak baik. Yang kedua, daripada syaitan. Syaitan yang sentiasa menghalang, menguji kita ataupun sentiasa membisikkan, sentiasa menarik kita untuk buat kejahatan dan sebagainya. Tapi kalau kita puasa, insya-Allah. Dan yang ketiga, daripada maksiat. Macam-macam maksiat. Yang mudah masuk dalam maksiat dalam badan kita ni, dalam masuk hati kita ni, ialah mata. Lepas tu kalau tengok mata, dari mata turun ke hati. Nampak kan, seronok rasa sedap sebagainya. Yang kedua, telinga. Dengar sedap, dengar. Yang ketiga, lidah. Sedap kata korang. Mengumpat, mengeji dan sebagainya. Jadi itu semuanya kita perlu halang dia. Maka kita kena puasa. Maka apa yang kita berjaya ketiga-tiga itu, maka kita akan jadi takwa. Jadi tuan-tuan, secara umumnya takwa ini ada berbagai-bagai jenis dalam Al-Quran dan bentuk bahasa. Jadi kita akan bincang pada petang ini berhubung dengan beberapa kalimah dalam Al-Quran. Saya tak bawa banyak, dia ada 158. Jadi saya bawa dalam 78 gitu je ataupun 5, sempat ikut pada masa lah. Tapi ada kawan kata tadi dia minta saya tu sampai khatam, kata dia mana balik dah. Saya kata tak apa, balik, jangan saya balik dulu. Baik tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali dalam Al-Quran sebut bahawa ittaqu, alif ta qaf waw alif, ittaqu. Ini kita dengar tiap-tiap minggu. Di mana Tok Khatib? Mana Tok Khatib sini? Dia kata apa? Ittaqullah. Dulu kita ada satu Tok Khatib jemputan kan, dia sebut kuat je, ittaqullah, tegak je mata semua orang. Ittaqullah tu merupakan perkataan takwa. Takwa itu maknanya menjadi benteng kepada kita tadi, atau penghalang atau masuk dalam neraka nauzubillah kita. Maka sebab itulah ittaqullah ini kalau dalam bahasa Arab, mungkin ramai ustaz-ustaz kat sini ada, tambah banyak-banyak, dipanggil fa'il amar. Fa'il amar ni perintah buat, mesti buat, wajib buat. Kalau tak buat, berdosa. Sebab tu kita wajib ittaqullah ni. Sebab tu tiap-tiap minggu Tok Khatib pesan berkata ittaqullah. Kenapa? Dengan takwa tadi boleh menjadi benteng kita daripada azab Allah, jadi penyelamat kita. Bukan satu perkara yang suka-suka sebut je. Bahkan ia merupakan sesuatu daripada rukun khutbah. Ittaqullah. Yang ni fa'il amar, kata perintah. Yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran ayat takwa ini. Di mana di antaranya surah Al-Baqarah ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Ini di antara ayat menyebut bahawa ittaqullah. Maksudnya bahawa wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan saki-baki riba. Nak sebut bahawa orang bertakwa ni dia boleh bila-bila masa tinggalkan riba. Jadi kita kena saya tak nak cerita tentang riba, cuma nak bagi tahu bahawa ini merupakan salah satu pada perkataan ataupun kalimah takwa. Perintah, Allah perintah kita supaya kita bertakwa. Maka makna takwa yang pertama ni boleh kita simpulkan, iaitu Allah Ta'ala memerintahkan manusia, bukan sebagai seorang Islam saja, bukan sebagai seorang beriman saja, tapi manusia. Sebab takwa ini wajib bersetiap manusia, tapi Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang beriman. Sebab apa? Kerana disebut di dalam masjid, contohnya pada Tok Khatib tadi kan, ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Maka yang pertama sekali Allah Ta'ala perintahkan kepada manusia yang beriman, tak beriman. Sebab beriman hukumnya wajib seluruh manusia. Tinggal lagi kita yang ikut perintah Allah Ta'ala ni. Ramai orang yang tak beriman, ingkar perintah Allah, macam semayang. Walaupun dia Islam, tapi ramai yang tak semayang. Macam puasa, ramai orang Islam tapi tak puasa. Gitu. Maka yang pertama sekali takut kepadanya. Ittaqullah, maknanya takut. Yang kedua, meninggalkan dosa. Yang ketiga, patuh pada syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, tattaqun. Tata qaf waw nun. Tattaqun.
Maksudnya supaya kamu bertakwa. Macam kita lah. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Moga-moga supaya moga-moga supaya kita bertakwa. Maknanya di sini bentuk ni biasanya disebut sebagai satu ibadat. Kita buat satu ibadat ataupun satu perkara yang baik ikhlas lillahi ta'ala, maka kita moga-moga agar kita dapat takwa. Dapat takwa. Jadi bentuk ni sebagai satu tujuan sesuatu ibadat. Maknanya Allah Ta'ala mewajibkan kita melaksanakan ibadat ni ada beberapa tujuan. Contohnya haji, ya. Ada tujuan dia. Mengingat kita pisau Nabi Ibrahim dan sebagainya, contoh. Setiap ibadat ada tujuan dia. Maka dalam surah At-Takut ini saya dah baca tadi. Ya ayuhan nas i'budu rabbakum la'allakum tattaqun. Mana ada ayat lain. Saya pada ayat siam tadi. Maknanya ayat puasa tadi. Bukan saja puasa untuk jadi takwa ni. Nabi kata bahawa Allah Taala kata bahawa wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Sembahlah Tuhan kamu. Jadi sembah ni bukannya sembahyang. Sembahyang itu salah satu daripada kita menyembah Allah Taala. Sembahlah Tuhan kamu. Siapa Tuhan kita? Allah SWT. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Belum tentu bertakwa lagi. Ramai je orang sembahyang, timu rasuah, timu apa ni, khianat, tipu, riba, ramai je. Tapi kalau tak beribadat lagi jauh. Maknanya kalau beribadat pun bentuk kita bertakwa, kalau tak ibadat lagi jauh lah. Maknanya kalau makan pun tak kenyang, tak makan lagi tak kenyang. Gitu. Maknanya nak tak nak tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Nak takwa ni kena ibadat. Dan kita juga tadi tak ada pilihan untuk menyelamatkan diri kita daripada azab Ta'ala, kena takwa. Mungkin kita nak itikaf 6 pagi sampai 6 pagi tak daya. Saya tak daya, tuan-tuan daya okey lah. Kan mampu. Maksudnya bahawa itu pun tak boleh buat. Maknanya kalau kita mampu itu setiap tahun 10 hari. Setiap tahun 10 hari berapa jauh jarak neraka dengan kita. Ini sebab kita beriktikaf. Bukan satu perkara ataupun ibadat biasa-biasa, iktikaf juga merupakan satu ibadat. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa niat ibadat untuk iktikaf sekarang ni. Mungkin terlupa tadi. Saja aku beriktikaf sejak tadi. Sejak tadi terlupa. Kerana Allah Ta'ala di masjid ini. Baik. Jadi moga-moga kita bertakwa. Maknanya ibadat itu bertujuan melahirkan takwa. Itu tujuan ibadat. Bukan kerana kita nak nunjuk-nunjuk korang, bukan kerana kita nak itu, nak ini. Ada kata tak, macam puasa ni ibadat. Oh, nak sihat badan lah, kesihatan kita terjagalah, nak rasa orang miskin dan sebagainya. Tak. Tujuan kita puasa ni, Allah kata bahawa tak takut. Ibadat tak takut. Bukan kerana lain. Tak. Yang ketiga, yang ketiga, ringkas saja ya. Pasal banyak 158 nak kejar ni. Yang ketiga, al-muttaqin. Al-muttaqin. Alif lam mim ta qaf ya nun, muttaqin. Maksudnya orang-orang yang bertakwa. Ini dah takwa ni. Al-muttaqin ni maknanya orang tu dah dapat takwa. Tapi siapa yang dapat takwa ni? Kita tengok ayat Ta'ala ni insya-Allah. Di mana ayat ini bentuk nama ataupun isim, kata nama. Di mana orang yang memiliki sifat takwa. Maknanya kita tak tahu dia dapat takwa tapi ada ciri-ciri takwa tu ada. Tu kena kuliah lain. Macam mana kita lihat orang tu ada ciri-ciri takwa. Sifat-sifat orang bertakwa. Contoh ayat. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Awal kita baca. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ayat kedua surah Al-Baqarah. Allah kata bahawa kitab, ini Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang yang dia nak dapat petunjuk dan dia gunakan Al-Quran. Dan dia rojok Al-Quran. Dan dia amalkan Al-Quran. Dan dia turut perintah Al-Quran. Maka orang itulah orang yang beriman. Ciri-ciri itu. Mana dia ikut Al-Quran. Kalau suruh semayang, suruh jauh bermaksiat, dia lari, dia tinggalkan. Dia suruh buat kebaikan, dia buat. Suruh infak, suruh sedekah, suruh zakat, sebagainya. Semua dia buat. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi maknanya ialah bahawa orang yang bertakwa sahaja. Orang yang bertakwa sahaja benar-benar mendapat hidayah daripada Al-Quran. Jadi maknanya orang yang bertakwa ni dia senang terima Al-Quran. Bila orang baca Al-Quran dia suka. Kan petani kita ada khatam Al-Quran, alhamdulillah.
Daripada 1 Ramadan sampai hari 20 Ramadan, lepas ni kita masuk 27 Ramadan. Maknanya kita suka dengan Al-Quran. Tapi jangan suka saja. Kita ada 7 tanggungjawab dengan Al-Quran ni. Kalau sempat kita baca 7. Saya rasa dalam dalam YouTube kita dah viralkan dalam grup kan. 7 kewajipan kita dengan Al-Quran ni. Ada 7. Baik. Yang keempat, muttaqun. Yang tadi muttaqin. Ini muttaqun. Muttaqun. Iaitu orang-orang yang bertakwa, sama. Muttaqin dengan muttaqun itu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Jadi bentuk ni juga merujuk kepada orang bertakwa. Tetapi digunakan dalam struktur yang berbeza. Muttaqin dengan muttaqun. Dia lebih kurang saja, tapi strukturnya beza. Di mana surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maksudnya bahawa sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Tuan-tuan. Sebab bahawa segala amal ibadat kita ni, apa betul ibadat, khusus ke, umum ke, tak kisahlah. Dan ibadat Allah Ta'ala hanya terima daripada orang bertakwa. Kalau tak bertakwa, maka dia tak terima ibadat kita. Contohnya bukan kita puasa. Orang berpuasa itu hanya puasa daripada terbit fajar hingga daripada matahari. Sebab tu tak ada kita kira puasa walaupun dia tak makan. Contohnya masa maghrib pasal 70, 74 hari ni kan. Saya malam dah buka puasa, saya nak puasa lagi. Tak kira dah. Dia kat itu je. Ataupun kita dah puasa pukul 12 malam, start. Tak kira lagi. Dia ada tempoh. Maknanya sama ke kita. Jadi nak pastikan amalan kita ni diterima Ta'ala, naklah jadi contoh. Tak ada pilihan. Ini bukan pilihan. Ini merupakan satu-satunya jalan cara untuk segala ibadat kita terima. Pagi-pagi kita sedekah, pagi-pagi kita infak, kita derma, masuk tabur sebagainya. Jadi di situ duduknya muttaqun. Muttaqun maknanya bertakwa. Dan paling kalau kita pergi kepada tasawuf, namanya ikhlas. Ikhlas. Bukan ikhlas, ikhlas. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi sesungguhnya orang yang sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima amal daripada orang yang bertakwa. Sesungguhnya maknanya satu taukid, penguat sebagainya. Jadi amal diterima kerana takwa. Jadi amal kita yang kita buat sama ini diterima Ta'ala kerana takwa. Dan insyaAllah saya yakin dan percaya tuan-tuan datang kemari memang kerana kalau kita semayang ni kerana kita takwa. Kita takwa. Dengar azan tu kita dah meletak takwa. Kalau bimbang tak sempat nak semayang, bimbang tak sempat nak takbir yang kena dengan imam, maknanya kita tergesa-gesa, bersegera. Allah kata bahawa fastabiqul khairat, bersegeralah buat kebaikan. Fastabiqul khairat, bekerja-kerjalah, berdulu-dululah. Dulu. Siapa dulu dia dapat. Dalam cuma kita tak nampak di sudut mata kasar kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak tengok kuman tu ada tak? Ada kuman kan? Kuman ni ada. Tapi nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Macam mana cara kita nak nampak kuman? Okey, kita pakai mikroskop. Alat nak tengok kuman ni mikroskop. Pakai mikroskop, nampak macam-macam jenis kuman di atas dunia ni. Kalau tuan-tuan tengok satu ceramah tentang makanan ni. Dia tunjuk segala kuman-kumannya, dia kata. Yang paling banyak kuman dia dekat gerai-gerai. Mana kalau tuan pergi tengok dia punya slide tu, memang tuan-tuan tak makan lah dekat gerai ni. Pasal nampak. Oleh kerana kita tak nampak, sedap tu channel ni, contoh. Gitu. Maka kita tak nampak pahala ni, tak nampak. Iman kita tak nampak. Macam mana kita nampak pahala ataupun dosa kita nampak? Kita nampak dosa, pahala dengan iman. Di mana duduk iman tu dalam hati. Maknanya kita nak tengok pahala ni bukan dengan mata kasar. Tengok dengan iman. Nampak pahala tu. Sebab tu kita bila dengar ustaz-ustaz ataupun penceramah kata bahawa kita kalau kita derma dapat 700 kali ganda sebagainya, itu yang kita nampak, tu yang kita bagi. Cuba kita comot-comot sikit. Dalam setahun ada 1,000 kita infak. 1,000 kita 1,000 je. Setiap dalam setahun kita campur-campurkan ada 1,000. Maknanya hebat tuan-tuan rupa 1,000 setahun. Derma saja kan. Sebab apa kita derma walaupun 1,000? Sebab kita nampak pahala iman kita. Baik, jadi
Amal diterima hanya dengan takwa dan tidak ada pilihan, maka kita hendaklah bertakwa, dan takwa ini bukan sekadar perbuatan zahir tapi sampai ke dalam hati. Sampai ke dalam hati. Itu iman. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, takwa. Yang kelima, takwa itu sendiri. Di mana maksud takwa di sini sebagai sifat atau nilai. Ini bentuk masdar ataupun kata dasar. Allah Ta'ala kata bahawa juga surah Al-Baqarah, dia banyak, ada 185. Jadi kita petik satu-satu saja. Fa inna khairaz zadit taqwa. Fa inna khairaz zadit taqwa. Allah Ta'ala kata bahawa sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa. Sebaik-baik bekalan takwa. Dalam konteks kita pergi ke akhirat. Itu teruban. Kalau kita nak mati ni, pastikan bahawa kita banyak takwa. Kita bertakwa. Kerana dengan takwa tadi ditarik segala pahala. Diikut sekali pahala-pahala kita. Dan pahala itulah syurga. Dan pahala itulah syurga. Maka sebab tu kita nak takwa. Jadi tak ada bekalan lain mati ni. Kita bawa takwa. Bekalan. Kalau kita nak pergi Mekah, nak buat ibadat umrah. Apa kita bawa? Kita bawa kain tuala ataupun kita bawa sabit. Tak, kita bawa ihram, kita bawa pakaian kain pelekat, jubah sebab itu untuk kita melaksanakan ibadat umrah. Macam kita nak pergi ke ladang, apabila kita pergi ke ladang, tak buat apa-apa, tak ada apa-apa. Ataupun kita pergi ke ladang, kita bawa apa? Kita bawa radio, kita bawa periuk, mangkuk, nak buat apa? Tak ada faedah, tak ada makna. Manakala kita nak ke ladang, mungkin kita bawa sabit ke, parang ke, cangkul ke sebagainya. Begitu juga dengan akhirat ini. Tak ada pilihan. Maknanya bekalan yang paling utama dan paling satu-satu bekalan yang terbaik, Allah kata bahawa yang terbaik. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Nak tak nak kita bawa takwa. Kita bimbang sampai akhirat kita tak ada takwa. Macam kita, kalau kita kebun lah, bawa radio, mangkuk, kita tercongok-congok sebagainya. Macam baru ni kita habis malam kan, kita ada gotong royong. Bawa alat gotong royong. Kalau tak bawa, tak ada. Ada orang melengah, dia pergi kan, tak ada apa. Dia tengok orang lah. Tak dapatlah bergotong royong. Jadi makna takwa itu adalah bekalan yang paling baik sekali di akhirat. Baik. Itu yang kelima. Yang keenam. Yang keenam adalah maksud takwa. Iaitu ittaqo. Ittaqo. Alif, ta, qaf, ya. Saya sebut tu. Saya je pun saya tak tulis. Alif, ta, qaf, ya. Ittaqa. Maksudnya dia bertakwa. Dia bertakwa. Siapa bertakwa? Dia bertakwa. Contoh. Allah Ta'ala kata bahawa dalam surah At-Talaq ayat 2. Surah At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'alu makhraja. Ini kadang-kadang ada wa min haitsu la wa yarzuqu min haitsu la tasib kan. Itu ayat Sri Budina tu. Orang pakai tu. Ini ayat Sri Budina apa? Itu ayat cerita talak. Cerita talak tu. Tapi kita gantung dekat macam-macam kan. Dekat surau lah, dekat masjid lah. Dekat sebut restoran kan, malah ingat sebut jugalah. Dekat kedai-kedai lah. Ni. Itu kata ayat Sri Budina. Kan? Sebenarnya ayat tu tak ada kena-mengena pun. Sebab cerita ni ayat cerita talak. Cerita orang bercerai. Tapi kenapa tak kata makhraja tadi? Sebab orang yang masalah rumah tangga ni, kalau dia tak bertakwa, dia tak dapat jalan keluar, dia berkelahi, bergaduh sebagainya. Maka Allah kata bahawa man yattaqillah wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa bertakwa, maknanya kalau dia tu bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberinya jalan keluar. Itu yang jadi lega kan. Jadi apa, tenang, sejahtera, kepala pun lega sebagainya. Jadi satu lagi, takwa ni bukan saja kita dapat di akhirat, di dunia pun kita dapat. Wa yarzuqu min haitsu la tasib. Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi kalau kita nak rezeki banyak-banyak ni, tak ada pilihan, nak bertakwa. Itu yang keenam. Saya ambil ni sedikit saja, 6. Seterusnya, tuan-tuan dan puan. Jadi, barang siapa yang bertakwa, Allah Ta'ala akan memberikannya jalan keluar. Yang ketujuh,
Apa dia sampai berapa ni Tuan Pusi? Mula tadi 1.50, maknanya 1.20 ni kena berhenti lah kan, setengah jam. Tak apa, saya berhenti 1.21. Okey. Yang ketujuh, ittaqi. Yang tadi ittaqa, ini ittaqi. Ittaqi. Iaitu maksudnya bertakwalah. Ini perintah kepada seseorang supaya dia bertakwa. Allah Ta'ala kata bahawa surah Al-Ahzab ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiy taqillah. Ya ayuhan nabiy taqillah. Makni khusus ditujukan kepada seseorang. Siapa dia? Nabi. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, Nabi ni dia maksum. Walaupun dia bukan rasul, Nabi. Ada berapa Nabi? Ada 124,000 Nabi. Rasul ada 313. Yang wajib kita beriman 25. Maknanya banyak. Banyak Nabi. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi suruh bertakwa. Nabi tahu dah, tapi macam kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dia dah masuk. Kata tuan baca surah Al-Fatihah. Maknanya Nabi ni telah dijanjikan syurga. Tapi kenapa dia masih sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki dia? Kita sembahyang tarawih 8 rakaat apa dah tak ada dah. Kan? Dah tak ada dah. Satu lagi Nabi kata bahawa di malam 10 Ramadan ini dia menggandakan ibadat. Dia menggandakan ibadat. Maknanya kalau peringkat awal kita sembahyang tarawih 8 rakaat. Mana di akhir ni kena 20 rakaat. Kena 20 rakaat lah. Maksudnya ganda. Ni tak. Di awal Ramadan kita buat hebat. Di akhir Ramadan kita balik. Maknanya banyak kan kita ni bersalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bahkan komen lah, marah macam kan. Tapi itulah yang berlaku pada kita hari ni. Sedangkan apabila kita baca ayat taqwa ni, la'allakum tattaqun ni, maka Nabi pun diminta bertakwa. Ya ayuhan nabi taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahawa bahkan Nabi sendiri diperintahkan untuk terus meningkatkan takwa. Nabi sendiri. Saya fikir yang terakhir dah sampai. Tapi baru ni satu masjid ada 3. Saya pergi satu masjid Johor ada 3 jam. Depan saya kiri kanan. Semua lain-lain dia punya jaga panjang dia. Jadi saya tetap nak berhenti kat mana. Terus saya tengok itu mana betul. Ini macam lambat lagi. Itu dah sampai. Jadi kalau tuan-tuan nak suruh penceramah tu kuat berhenti cepat kat itu. Jangan lambat kan. Dia berhenti dah. Baik, yang terakhir insyaAllah. Lepas ni saya berhenti. Yang ke-8 tuqatih. Ini yang terakhir. Saya sebut yang ke-8 tuqatih. Sebab dalam khutbah apa disebut ni? Apa dia? Iaitu takwa dengan sebenar-benar takwa. Tuan-tuan kalau ingat yang pertama tadi Tok kata ittaqullah. Itu yang pertama. Kemudian penutupnya kita akan tengok. Imam akan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kan? Dia. Ini penutup insya-Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Bukan takwa kita saja macam kita taubat. Kita bertaubat. Kita taubat sama dah ada lah. Kan? Taubat. Kau taubat tak buat dah. Lepas tu buat lagi. Tu. Tak, sebenar-benar takwa. Jadi kita istiqamah lepas ni daripada lepas puasa ni terus. Selepas puasa ni kita bertakwa, semayang dan sebagainya seperti kita bulan puasa. Jadi maksudnya lah bahawa Ibnu Katsir kata bahawa haqqa tuqatih ni ada 3. Yang pertama dia kata taat tanpa maksiat. Yang kedua ingat tanpa lupa. Yang ketiga syukur senang dan susah. Syukur ketika senang dan susah. Mana kita susah pun kita syukur juga. Alhamdulillah. Demam saya hari ni. Gitu. Kalau boleh kan. Mana 3 perkara. Jadi saya fikir sampai situ saja. Kita berhenti pada petang ini. Kita jumpa setahun sekali dalam bulan Ramadan sama dengan saya di sini, dan saya di kesempatan ini mengucapkan ribuan
kemaafan lah. Kalau sempat dan kita raya sama-sama, kalau tak sempat maaf saya batin lah. Maaf saya batin lah. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan semua diterima segala amalan ibadat tuan-tuan bulan puasa ni ya. Khususnya qiyam, man qama Ramadan, Ramadan diterima ta'ala menjadi orang bertakwa, dipermurah segala urusan, dimurahkan rezeki, dirahmati Allah Ta'ala, dan saya doakan tuan-tuan masuk syurga tanpa hisab. Sekali lagi saya minta maaf pun qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.